والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Waalaikumsalam. Terima kasih atas persoalan anda. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada anda dan mempermudahkan urusan anda seharian. Penyakit kencing tidak lawas adalah dalam kategori sisil bau, yang bermaksud suatu penyakit yang mana seseorang itu tidak berupaya menahan kencingnya dari terkeluar atau tidak mudah baginya untuk menahan kencingnya. Hukum mereka yang menghadapi masalah kencing tidak lawas ini boleh dikiaskan dengan wanita yang keluar daripadanya darah istihadah di mana tidak gugur daripada mereka kewajipan beribadah. Mereka hendaklah berwuduk setiap kali hendak menunaikan sembahyang fardu. Sebelum berwuduk hendaklah membersihkan kemaluan dan kemudian ikhtiarkan dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan tersebut, seperti membalutnya dengan kapas lalu mengikatnya, ditutup dengan bandage, memakai pampers atau apa cara sekalipun agar titisan air kencing itu dapat dihalam dari terus menitis. Jadi mereka perlulah bersuci dan berwuduk sesudah masuk waktu solat. Jika dilakukan sebelum masuk waktu, wuduknya dikira tidak sah. Sebaik setelah selesai berwuduk, mereka hendaklah menyegerakan solat fardu tanpa putus mualaf atau dilewatkan solat itu. Jadi jika dilewatkan solat itu kerana keperluan yang berkaitan dengan sembahyang seperti menutup aurat, menentukan kiblat, azan, iqamah dan sebagainya, maka ia diharuskan. Jika dilewatkannya tanpa sesuatu keuzuran, maka batallah wuduknya kerana dia telah melampaui batas yang telah ditentukan. Semoga jawapan kami ini sedikit sebanyak dapat membantu anda yang sedang menghadapi penyakit ini. Jumpa lagi di dalam sesi anda tanya HMI jawab yang seterusnya. Assalamualaikum.